Sayur lemak putih Kelantan. Hari ni hari Sabtu, sepatutnya aku kerja tapi aku terpaksa ambil cuti emergency. Sebab cuti sekolah dah bermula, bini aku pun dah tak jadi orang. Pagi-pagi dia dah menjerit, "Mandi!" Lepas setengah jam dia jerit lagi, "Kemas bilik!" Aku risau jiran sebelah rumah aku berlari masuk rumah aku dah tanya, "Adik, you kenapa adik? You okey kah? Mau ustaz panggil kah?" Jadi sebelum itu semua berlaku, terpaksalah aku ambil cuti emergency. Suruh bini aku relax, rehat dan bertenang. Hari ini biar aku je yang masak. Hari ni aku nak masak benda yang simple, sedap dan pasti kenyang. Mula-mula rebus ikan bersama asam keping dan garam. Lepas dah masak, asingkan isi dan tulang. Lepas tu tumbuk isi ikan sampai hancur, tapi jangan hancur sangat, nanti tak sedap. Biar ada ketul-ketul sikit. Lepas tu tumbuk bawang putih, bawang merah dan lada hitam. Bila dah lumat, masukkan bahan-bahan tadi bersama santan ke dalam periuk. Masukkan air ikut kepekatan masing-masing. Kena selalu kacau supaya santan tidak berketul. Lepas santan dah masak, bolehlah masukkan sayur-sayuran ikut suka hati. Macam aku letak kobis, carrot dan juga terung. Bila sayur dah nak masak, boleh letak garam dan ajinomoto secukup rasa. Tunggu ia mendidih sekejap, okey dah siap. Bolehlah goreng ikan pula, baru kena dia punya pasangan. Kena pula ada budu, cili padi dan asam limau, memang bertambah-tambahlah makan.